Makan apa ini hari guys? Hari ni kita nak makan dekat Aunty Rosie Cafe. So hari ni kita akan berbuka puasa di Aunty Rosie Cafe. So hari ni Bapa nak review dia punya buffet Ramadan. Let's go guys. Kalau korang nak berbuka dengan santai, dekat luar ni pun ada tempat duduk. Korang boleh lepak-lepak, chill-chill dekat luar sini. Okey, jom kita tunjuk dalam apa ada dalam kedai Aunty Rosie ni. Okey, so nanti korang daripada bawah nanti, korang naik atas, korang akan nampak section buffet dekat atas sini, dekat belakang ni. Dekat sini dia ada nasi biryani, dia ada section nasi putih dekat sini, dia ada ayam masak merah, dia ada daging black pepper, dia ada kambing gulai. So ada banyak lagi jenis-jenis lauk yang korang boleh tengok dekat sini. Nampak dia ada pasta, section pasta dekat sini. Dia juga ada sayur-sayur. Great taste, great memory. Ruang makan dia besar juga kat sini tau. Nampak table dia memang banyak, so korang boleh booking untuk makan family ramai-ramai. Okay, so ni nasi biryani dia guys. Siap ada kismis lagi. So ni ada ayam merah, nasi biryani ayam merah kat sini. So ni adalah daging black pepper black pepper guys, daging black pepper. So ini adalah section dessert yang ada kuih talam. Ini macam pandan lah, dia ada buah-buahan. Dia ini adalah tahu bergedil. So banyak gila lah dia punya makanan-makanan kat sini. So ni adalah kambing masak kari pekat mat kuah dia, pekat gila ni kambing masak kari. Ayam paprik. Kalau korang nak datang kat sini, korang mesti kena booking table. Kalau tengok nampak memang ramai, memang full house. Makan buah, nasi biryani, daging black pepper dengan ayam masak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing masak kari, ayam masak paprik. Kambing masak kari guys. Memang nice. Pasta, udang dia besar-besar. Udang dia fresh juga. Soto ayam. Sup dia ni memang nice gila guys. Nyerot segala. Dessert macam puding, macam jam. Nampak? Dengan kita punya puding lah. Next ada tepung pelita. Bang memang suka gila tepung pelita ni guys. Next kita ada muffin. Korang tak nak makan buffet, korang juga boleh order ala carte tau. First korang boleh cuba dia punya mi bandung. Okay, second dia ada chicken chop guys. And then kalau korang nak ringan-ringan, dia ada juga mushroom soup. And then lastly dia ada bingsu. So untuk bingsu ni yang selalu orang order adalah mango bingsu. Jadi untuk kedai Aunty Rosie ni kan, kalau korang datang dengan family ramai-ramai, korang boleh datang. Nampak? Sekarang ni kau tengok, sekarang ni memang tengah full house, orang tengah ramai. Korang mesti kena booking dulu nak makan dekat Aunty Rosie ni guys. Okay guys, so itu dia berbuka puasa di cafe Aunty Rosie. Pada korang yang mana rasa harga kat bawah ni berbaloi untuk korang berbuka puasa di cafe Aunty Rosie, korang datang dekat kedai Aunty Rosie di Bukit Dahlia, Pasir Gudang guys. Jumpa lagi next video. Bye bye.